Pernahkah kamu rasa harga emas dekat Sabah lagi mahal berbanding dekat Semenanjung? Saya sendiri pun selalu dapat soalan macam tu. Kenapa harga emas dekat Sabah lagi mahal berbanding dekat Semenanjung? Sebenarnya, bukan saya peniaga tu tamak ataupun suka-suka je kasi naik harga. Tapi sebenarnya ada banyak sebab yang kamu tidak tahu lagi. Jadi dalam video ini saya akan terangkan beberapa sebab kenapa harga emas dekat Sabah lagi mahal berbanding dekat Semenanjung. Jom! Pertama sekali, Sabah ni jauh bah dari kilang-kilang emas dekat Semenanjung tu. Dia punya penghantaran tu kan bukan macam hantar pasar Shopee. Emas ni kena ada pengiring keselamatan, kena ada insurans dan kadang naik kargo udara untuk hantar dorang tu pergi Sabah. Semua tu kos tambah juga yang peniaga kena tanggung lah. Jadi, bila emas dari Semenanjung tu sampai dekat Sabah, peniaga terpaksa naikkan harga sikit supaya dorang pun tidak rugi. Contoh, kalau harga emas dekat KL tu RM300 kan. Mungkin dekat Sabah RM310 sudah ataupun RM315. Bukan sebab tamak, tapi sebab kos betul-betul lain bah. Yang kedua, kamu perasankah kedai emas dekat Sabah tidak banyak berbanding di KL? Contoh kalau di KL dalam satu daerah tu mungkin ada 3 atau 4 kedai emas kan. Tapi di Sabah, satu daerah mungkin 1 je kedai emas. Perasan tak? Jadi, bila persaingan kurang, peniaga ada ruang untuk tetapkan harga mereka sendiri. Ini realiti bukan salah siapa-siapa. Kalau musim orang mau beli emas, contoh orang mau kahwin ataupun tengah cuti sekolah, perayaan, harga emas tu akan naik ikut permintaan yang tinggi. Satu lagi kan yang kamu tidak tahu, kadang kan emas tu kadang kena import dari luar negara. Contoh dari Indonesia ataupun Brunei. Jadi kamu tahu juga kan kalau emas tu dari luar Malaysia akan dikenakan cukai GST ataupun cukai import. Nah, sebab tu lepas emas tu di Sabah sudah, harga emas tu akan naik ikut kos yang kena tambah, yang memang sudah kena tambah sedia. Tapi bukan semua kedai buat begini So, penting untuk kamu tahu dari mana emas tu datang. Jadi, kalau macam tu, emas tu masih berbaloi kah beli dekat Sabah? Iya, jawapan dia saya akan jawab masih berbaloi. Tapi kamu kena bijak belilah. Jangan je kamu beli emas ikut trend saja. Memanglah rugi kan? Mungkin ada yang belum tahu. Sekarang ni ada satu platform yang jual harga yang sama untuk satu Malaysia. Termasuk Sabah dan Sarawak. Cuma tambah kos pos sikit lah kan. Tapi jangan risau, harga tetap telus. Tak ada tambah markup yang gila-gila jangan risau. Contohnya macam platform kami. Kami jual harga standard. Lepas tu, pos penghantaran ke Sabah pun percuma sahaja. Siap hantar depan pintu rumah kamu lagi. Dan siap ada insurans penghantaran dan juga ada waranti selama 30 hari Jadi sekarang kamu tahu sudah kan kenapa harga emas dekat Sabah ada mahal sikit. Bukan sebab tamak, bukan sebab menipu tapi sebab kos logistik, kekurangan persaingan dan juga ada tambahan cukai dari luar. Tahu sudah kan? Nah, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa follow dan jangan lupa subscribe channel kami tau. Guys, kalau mau beli emas dengan cara yang lebih yakin, boleh klik link dekat bawah tau. Kami ajar kami bantu kamu sampai kamu dapat emas yang kamu perlu. Kami boleh tolong kamu ajar cara simpan emas yang selamat dan jimat tau. Saya Fiona, host dari Level 16. Jangan lupa follow saya punya TikTok jumpa kamu lagi di video seterusnya. Simpan emas, simpan nilai. Thank you.